Nak cepat kaya? Jom amalkan membaca doa khairul razikin, iaitu doa pembuka rezeki. Sifu Bisnes Ikin dah amalkan membaca doa rezeki ni, doa pembuka rezeki ni sejak tahun 2017 lagi tau. Alhamdulillah sekarang beliau sangat kaya raya. So, korang jangan lupa like, komen dan share video ni supaya ramai di luar sana pun boleh hafal sama-sama, boleh baca bersama-sama dengan keluarga mereka supaya kita semua lebih banyak masa, lebih banyak gembira bersama keluarga. Jangan lupa amalkan baca doa ni, okey? Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairul razikin. Isa ibni Maryam pun berdoalah ke hadrat Allah dengan berkata, Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami kerana engkau lah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Amin amin ya rabbal alamin.